Geng nak beli SRV Nara TV tapi mesti nak tabat maintenance dulu kan? Jom tengok video ni sampai habis. Yang pertama, of course lah, servis yang berkala, minyak enjin dan juga coolant. Enjin oil ni kena guna 3.1 liter. Kalau hampa nak pakai jenis SN15W50 pun boleh. Untuk abang-abang yang pakai motor ni untuk daily use, bolehlah tukar setiap bulan. Tapi kalau bajet tak keras sangat, 2000 km tukar sekali. Disebabkan 3.1 liter, kena beli 4 botol tau. 4 botol ni lebih kurang RM220. Untuk coolant pula, make sure foam main top up sikit coolant tau. Yang ni adalah low level, yang ni pula high level. Tapi kalau hampa top up coolant, jangan lebih daripada high level ni tau, dia agak-agak jauh. Tapi minyak gear berapa liter pula ni? Motor ni tak gunakan minyak gear sebab dia mild pakai bag tau. Untuk bag RM10,000 elok dah hampa mai check. RM20,000 kalau dah tak elok, dah makan sikit kan, hampa tukar je. Untuk harga bag belum ada harga rasmi lagi, tapi mungkin harga bag dia keras sikit lah kot. Okey lah tu bang, kalau tak pakai daily, RM20,000 km pun lambat lagi nak dapat. Untuk oil filter pula, tukar selang-selang macam motor biasa lah. Sekali tukar minyak enjin, sekali lagi tukar minyak enjin dengan oil filter. Untuk maintenance lain termasuk braking system, hampa check dan adjust je setiap 2K servis. So, kalau hampa nak beli SRV Nara TV ni, tekan je beg biru tu tau. Dah tengok video ni, like, follow, share dekat kawan-kawan hampa. Nanti nak review. Bye-bye. Assalamualaikum.